Ramai bakal pengantin tanya saya, mana lebih baik, duit ataupun emas kahwin? Yang ni nampak kecil tapi jawapannya boleh ubah nilai hidup perkahwinan tu seumur hidup. So, jawapan dia adalah emas jauh lebih baik. Sebab emas ni kita tahu dia adalah aset yang bernilai. Duit kertas makin lama makin menyusut. Tahun 2020, nilai untuk satu dinar ni adalah sekitar RM1. Tetapi hari ni, satu dinar yang sama nilainya naik lebih daripada RM1,500. Kita pun tahu kan, dari dulu lagi emas ni jadi simbol kasih sayang. Bukan sekadar hadiah, tetapi ia adalah harta yang kita boleh wariskan kepada anak ataupun cucu-cucu kita. Dan anak cucu masih boleh pegang aset emas yang kita simpan ketika kita berkahwin. Dan contoh, kalau suatu hari nanti kita terdesak, emas boleh dicairkan bila-bila masa. Tanpa banyak soal, boleh dapat fast. Tapi kalau duit kertas, selepas selesai je akad, seminggu selepas tempoh perkahwinan, duitnya habis. Sebab tu bila kita fikirkan tentang hadiah kahwin, fikir masa depan, bukan fikir ketika majlis. Jadi kepada bakal-bakal pengantin di luar sana, kalau nak hadiah yang kekal nilainya, pilihlah emas sebagai tanda cinta. Nak saya bantu? Anda boleh terus klik link di bio, capai 1 dinar yang pertama sebagai hadiah perkahwinan.